Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Kita bertemu lagi dalam episod Sport Capture. Dan hari ini sangat istimewa lah. Sangat-sangat istimewa. Tapi sebelum itu saya nak perkenalkan, saya Azwan, macam biasa, dan ditemani oleh Dr. Yusri. Dan hari ini sangat istimewa, kita ada tetamu yang khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan, iaitu Tuan Syahrul Azhar bin Mat Dali, Pengarah Dasar Bahagian Pembuatkuasa di JPJ Malaysia. Selamat datang, dan banyak-banyak terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Azwan atau Wan, Dr. Yusri, dan saya ucapkan terima kasih kepada Roda Malaysia. Roda Dah menjemput JPJ Malaysia mewakili MOT untuk bersama-sama dalam sesi pada tengah hari ini. Ya. So macam kita ni, episod kali ni bos, kita nak cerita tentang keselamatan sempena dengan sambutan Hari Raya. Ya. Yang bakal tiba tak lama lagi, InsyaAllah. Sudah pasti. Sudah pasti. Ya. Jadi sempena dengan majlis Hari Raya ni bos, kita nak tahulah apa itu road ban. Road ban apa tu bos? Tadi road ban kenderaan barangan. Road ban kenderaan barangan ni adalah dari segi orang kata bahasa undang-undangnya adalah larangan pemanduan kenderaan barangan lah. Mana kita fokuskan pada kenderaan yang bawa barangan. Yang kenderaan barangan biasanya lori lah. Kenderaan berat lah. Lori. Dan kita telah laksanakan MOT JPJ telah laksanakan sejak tahun 2011 lah. Di mana kita fokus pada perayaan-perayaan utama atau perayaan besar. Yang pertamanya semasa Tahun Baru Cina, perayaan Tahun Baru Cina yang lepas, dan perayaan Hari Raya Aidilfitri. Ini dua perayaan yang sangat besar untuk negara. Kalau kita lihat daripada jangkaan trafik sepanjang perayaan nanti, dan kita jangka kita dah ini hari dah 21 Ramadan lah. Ya, yang 21. Kita telah lama lah, dekat 10 hari lebih kurang. Kita jangka hari raya 10 hari lagi. Jadi bertembung dengan cuti sekolah dan sebagainya kan. Dan kita ni berbagai kaum, semua kaum nak balik. Yang balik raya, yang balik bercuti dan sebagainya. Jadi jangkaan trafik tu sudah pastinya tinggi. Dan kalau kita lihat, kalau plus, jangkaannya dalam 2.2 juta. Kalau LLM, maknanya seluruh jalan negara dalam 3.8 juta, maknanya dalam tempoh perayaan tersebut. Jadi sudah pastinya pencampuran trafik lah. Itu sebab kita melaksanakan larangan pemanduan barangan untuk kita mengelakkan kesesakan yang tinggi bila campuran dengan kenderaan barangan yang gerakannya mungkin perlahan dan sebagainya akan menyebabkan kelancaran pemanduan untuk orang pulang berhaya dan balik berhari raya. Itu sebab kita melaksanakan larangan kenderaan barangan atau dikenal sebagai road ban lah, di mana kita fokuskan 2 hari sebelum raya dan 2 hari selepas raya. Kita tahu ke-15 lah kita buat ni. Dah lama dah. Dan memang ada keberkesanan, dan keberkesanan lah sudah pasti sebab berdasarkan kajian daripada JKR, MyROS dan sebagainya. Sebab bila aliran trafik tu meningkat kan, kita memang tahu kadang-kadang tu kesilapan atau kemalangan yang berlaku tu bukan orang kata apa, atas kesilapan, atas kealpaan ke apa semua kan. Jadi untuk Hari Raya Aidilfitri 2026 ni, bila tarikh dia tu? Macam saya sebut tadi lah, maknanya kita 2 hari sebelum, 2 hari selepas raya. Jangkaan raya kita mungkin kalau ikut kalender lah kan, 21 hari bulan. Kan kalau ikut kalender, tapi kita tengok nak bulan pada 18 silap saya. Itu kan kita tengok bulan 18 hari bulan, 18 hari bulan 3 ni. Jadi banyak juga yang mengatakan kita akan raya 20 hari bulan, raya Jumaat. Kalau kalender tu 21. Tu road ban kita 19 dan 20. 2 hari sebelum raya. Dan selepas raya 28 dan 29, maknanya Jumaat Sabtu tu orang balik. Minggu depannya lah. Minggu depan hujung minggu tu orang akan balik. Bukan hari raya kedua atau ketiga lah. Tak ada, hari kedua kita pergi orang raya.
Jadi itu sebab kita jangkaan kita 2 hari sebelum raya tu ramai akan berpusu-pusu balik. Saya ada soalan susulan tu. Katalah raya tu mengejut hari Jumaat. Okey, hari Jumaat kita tetap jalan laksanakan road band pada 20 bulan sebab kita wartakan dia. Baik, walaupun hari Jumaat tu raya, Yes. masih juga hari yang sama, 19 dan 20. Yes. Khamis Jumaat juga, Yes. tetap juga. Okey. Band. Clear. Jadi kalau kita nak tahu jenis kenderaan ataupun jenis lori ke yang terlibat tu macam mana? Okey, untuk makluman saudarawan, Dr. Yusri dan semua pendengar, semua penonton di luar sana, kita kategorikan dia kepada 3 kategori. Yang pertama dari segi kenderaan dan barangan, dan 3 kategori tempoh larangan, waktu larangan dia. Jadi kadang-kadang orang confuse di luar sana. Kategori pertama adalah lori-lori yang berat muatannya lebih pada 7,500 kg atau 7,500 tan. Orang kata lah, orang kata yang ada permit. Maknanya itu sepanjang masa kita buat sekatan. Contohnya lori balok, kan, lori semen, trailer dan sebagainya. Itu kita buat total road ban, maknanya sepanjang masa dia tidak dibenarkan beroperasi Di dalam tempoh tersebut. Dalam tempoh tersebut. Tetapi bagi kategori 2, contohnya lori kontainer, jadi penonton jangan confuse tentang perkara ni. Kadang-kadang kenapa ada lori boleh jalan. So lori kontainer ni kita benarkan beroperasi dalam negeri yang sama. Kita benar sebab dia melibatkan industri. Jadi kita tak mau menjejaskan orang kata logistik negara dan ekonomi negara. Betul. Jadi kita bagi tempoh dia 8 pagi sampai 8 malam. 8 malam sampai 8 pagi tak boleh jalan. 8 malam sampai pagi dah tak boleh. 8 pagi sampai 8 malam dia boleh jalan. 8 malam sampai 8 pagi dia tak boleh jalan. Okey. Okey, itu untuk kategori kedua. Kontainer dalam negeri. Dalam negeri ya. Tapi kalau dari luar negeri tak boleh. Salah. Sebab masa total road ban ni, anggota saya akan beroperasi. Untuk makluman, kalau tahun baru Cina itu hari, kita gerakkan anggota. JPJ sudah pasti kita orang kata cuti dibekukan. Kita gerakkan. Kita gerakkan anggota kita. Kalau tahun baru Cina itu 2,200 orang. Kali ni 3,000 orang. Kita tingkatkan lagi keanggotaan untuk kita cater road ban ini. Sebab kita operasi 24 jam sepanjang 4 hari road ban ni. Kalau hari biasa kita operasi sampai pukul 12 malam. Tapi untuk road ban ni untuk pastikan pematuhan sepenuhnya kena pedangan, kena barangan ini. So kita buat operasi 24 jam. So untuk kategori ketiga adalah crane atau lori pembantu semen. Lori pembantu semen ni kita benarkan operasi, tapi daripada pukul 6 pagi hingga 6 petang. 6 petang. 6 pagi. Dari 6 petang hingga 6 pagi tidak boleh operasi. Tapi dalam lingkungan 25 km saja daripada site tempat projek. Dia tak boleh jalan jauh. Antara negeri memang ada. Dia dalam site dia 25 km saja. Mana ada pengkalan dia daripada depo ke site. Okeylah kalau okey. Maknanya dari segi kategori kenderaan, kategori barang dan tempoh waktu. Tu kena faham. Kadang-kadang semua jalan raya. Ya, semua jalan raya. Bukan highway saja, semua jalan. Semua jalan raya. Itu sebab kita tingkatkan anggota kita untuk kita mobiliskan anggota kita jika ada kenderaan yang beroperasi yang kategorinya saya maklumkan tersebut. Jadi kita akan tahan, kita sita dalam tempoh larangan tersebut. Maknanya kalau dia kena tahan 19 hari bulan pagi, kita akan lepaskan pada malam 20 hari bulan tu, pukul 21 hari bulan baru dia boleh lepas. Dalam tempoh larangan itu kita akan tahan dia. Kita akan keluar notis saman dan kita akan tahan dia. Tetapi ada juga kenderaan yang kita bagi kebenaran untuk berjalan. Pengecualian. Sebab kadang-kadang ada kerja kecemasan, contohnya TNB dan sebagainya. Kalau kita tahan, sebab TNB pun dia ada kontraktor dia. Kalau buat salah lagi kan, electricity kita, and then barang-barang yang bawa, orang kata barang-barang runcit, bekalan makanan, bekalan dapur dan sebagainya, itu kita benarkan.
Yalah, memang logik lah kan. Kalau tidak akan lumpur lah. Nak bayar susah. Okay. Tapi dia kiranya kalau lori biasa bawah 7,5 tan, Tak ada masalah. okey. Lori kecil macam mana tak ada. Yang 7,500 lori besar. Lori ais je kan. Tak ada. Sebab dia Tidak kena yang panas kalau. kan. Bila lori ais kecau lah. Okey. Jadi apakah langkah tambahan saya punya road band yang akan dilaksanakan nanti? Okey, selain ada pendekatan kita untuk memastikan orang kata jalan kita sepanjang tempoh perayaan ni jalan kita akan berjalan lancar. Kerajaan juga melaksanakan orang kata perintah penurunan had laju. Ya. Sebab kelajuan juga boleh membunuh. Speed to kill. Jadi untuk semua jalan persekutuan kita reducekan 10 km. Maknanya kalau jalan tu had kelajuan dia 90, dia akan turun ke 80. Kalau 80, dia akan turun ke 70. Okey. Dia ada tempoh dia lah. Jangka dia 16 hingga 29. 16 hingga 29. Maknanya kita nak mengurangkan kelajuan. Ke highway? Highway dia kekal. Semua jalan-jalan persekutuan. Sebab kemalangan banyak tinggi pun di jalan bawah. Oh ya. Tapi ni road band ni yang untuk sekatan had laju ni kepada yang kenderaan barangan lah. Yes. Kenderaan apa biasa, kereta apa semua sama lagi lah. Kalau 90 lah. Kan turun. Tak ada. Untuk had laju ni terpakai pada semua. So road Band tadi untuk kenderaan perdagangan. ya. Sekat penurunan had laju kebangsaan ni maknanya perintah penurunan had laju kebangsaan ni terpakai pada semua kenderaan. Semua kenderaan. Terpakai pada semua kenderaan. So maknanya siapa yang masuk bukan keluar daripada highway lah. Ya. Sebuah jalan raya persekutuan turun 10. Yes. Kalau dia langgar, macam dia akan dilanggar ke hal laju. Perintah larangan tu daripada 16 hingga 29 tu dalam melakukan kesalahan. Ni pun dulu kita pernah buat juga ke? Ya. Dia memang dah lama memang kita dia berjalan bersekali. Jadi sepatutnya kita memang tahu dah ni. Kan? Mengenal pun. Tapi terima kasih lah bila Poskar panggil boleh bersama-sama Betul. sampaikan mesej ini kepada semua pengguna-pengguna jalan raya. Betul. Ya. Bos, tuan cakap tadi lah, betul kajian membunuh kan. Yes. Memang hari pun bos sekarang ni untuk malangan berlaku kan. Betul lah. Menakutkan dan juga menyedihkan indeks kita tu. Kan. Penguatkuasaan operasi ni macam mana dilakukan sebenarnya raya ni? Okey. Orang kata ini adalah orang tuan nature Raja Penguatkuasa lah, bukan JBJ saja. PDRM dan lain-lain penguatkuasaan AADK dan sebagainya akan berkolaborasi mengikut tanggungjawab yang diamanahkan oleh kerajaan untuk kita jaga. Itu kita sama-sama jaga orang kata nyawa. Ini salah satu usaha kerajaan lah, yang diwakili oleh JPJ, PDRM, MOT, ADK dan sebagainya untuk pastikan kelancaran. Mesej dan matlamatnya untuk kita mengurangkan kadar kemalangan, melandaikan kadar kemalangan dan melandaikan dan mengurangkan kadar kematian. Kadar kematian. Sebab kalau kita tengok statistik lah, kalau kita ini saya berkongsi statistik, kalau kadar kematian pada tahun 2024 tu hari 119 meninggal dalam tempoh penguatkuasaan. Orang selamat atau orang hari raya. Orang selamat polis. Orang hari raya JPJ buat. Okey. Tapi matlamatnya yang sama. Dalam tempoh tersebut 119 orang meninggal. Tahun 2024. Okey. Tahun 2025 dia berkurang 85 meninggal dalam tempoh fasa penguatkuasaan tersebut. Tapi jadi semua dalam kali ini kita melaksanakan operasi, kita tingkatkan keanggotaan kita untuk meningkatkan feasibility atau POBC, Perception of Being Caught. Bila kita pun ada mobilisasi, sebab kita tidak akan melaksanakan penguasaan secara sekatan jalan raya. Mana kita JPJ tak akan berok-blok nak pastikan kelancaran. Mobilisasi anggota kita nak anggota kita berada atas jalan raya untuk pastikan sama-sama sedar. Jadi bila ada penguasaan di Langam, jadi tahap POBC itu makin meningkat. Kita nak meningkat facility. Jadi kalau kemalangan pula saya berkongsi tadi kematian kan. Kemalangan pada tahun 2024 8,862 dalam tempoh operasi tersebut.
Tapi kalau 2025 meningkat, tapi kematian turun. Okey. 9,859 meningkat kadar kemalangannya, tapi kadar kematiannya menurun. Jadi tapi hasrat kita JPJ, PDRM, MOT adalah untuk mengurangkan kadar kemalangan dan mengurangkan kadar kematian. Tapi inilah cabaran kita saban tahun. Tapi bukan terletak pada JC Penguasa jugalah. Betul. Ini tanggungjawab kita bersama. Betul. Sebagai pengguna jalan raya. Tu ada pecahan ke? Macam apa, berapa banyak lori, kereta, motosikal ke? Tak tahu lah. Offhand tak ada lah. Pecahan daripada Kadar kemalangan kematian ni motosikal adalah kalau daripada tu kan, kalau biasanya kalau kadar kemalangan negara, kalau setahun, kalau 2024 6,464 kadar kemalangan keseluruhan negara tahun 2024. Tadi sebut dalam tempoh perayaan. Saya tadi saya sebut yang 119 tu. Untuk negara 6,464 kematian tahun 2024. Tahun 2025 meningkat lagi 6,537 kadar kematian. Kadar kemalangan pula 649,000 lebih. Tapi ada pecahan. Motosikal banyak lah. Jadi persentasenya 70% adalah motosikal. Itu yang termasuk kematian lah. yes, kemalangan dan kematian tu adalah penyumbang dia. Dan age-nya tu 16 hingga 25 tu. Dia adalah aset negara yang akan menjadi pemimpin kelak. Ya. Itu yang sebab kita sama-sama kita membendung perkara ni, tapi ada bukan tanggungjawab penguasa saja, tapi tanggungjawab semua pihak. Betul. Kita tak nafikan tuan tentang penambahan jumlah kenderaan. Yes. Tapi itu kan alasan kita untuk terus kan. Betul. Kalau ikut kenderaan saban tahun bertambah 1.5 ke 2 juta. Kalau rakyat kita baru 34, kenderaan jumlah kenderaan dalam 37 juta. Yang aktif tu dalam 60% daripada angka tersebut lah yang aktif. Pada masa yang sama kita boleh harapkan rakyat kita pun makin bijak, makin maju. So tak sepatutnya itu jadi penyebab faktor kemalangan itu meningkat kan. Ini cabaran pada JC Penguasa. Ya, betul. Kita tidak sama semua Yang terakhir sebenarnya kita tanggungjawab safe. Ya. Tanggungjawab sendiri untuk sama-sama jaga. Sebab kita berkongsi jalan raya. Kan? Kita berkongsi jalan raya. Ya. So boleh expect perception of being caught ni, maknanya persepsi yang boleh kena tangkap. Persepsi akan ditangkap bila maksudnya saya jelaskan tadi, maknanya kita mobiliskan anggota kita. Maknanya untuk OP Hari Raya kali ini kita guna 2 metod, covert dan overt. Maknanya covert tu tersembunyi. Hanya anggota-anggota saya akan menyamar, kita akan gunakan drone. Kita akan unmark kenderaan yang tanpa logo kan, kita akan tahan di tempat-tempat yang selamat kan. So juga ada anggota yang menyamar sebagai penumpang bas. Kita pastikan orang kata pemandu bas, sebab pemandu bas ni dia bawa banyak nyawa. Satu bas mungkin 44 orang. Kalau yang bas biasa, kalau bas VIP tu 26 orang. Kita tak mahu insiden. Kalau tahu insiden di Tanjung Malim yang kes kejadian di UPSI tu berapa belas orang yang tinggal. Jadi alhamdulillah sebanyak pengalaman JP dalam sebanyak perayaan ni dah 3 tahun dah. Sebanyak tempoh ni kita sifar kemalangan melibatkan bas. Saya harapkan pada tahun ini kita juga berjumpa dengan operator bas sebelum operasi perayaan akan berlangsung. Kita juga minta komitmen dia orang untuk brief pada pemandu-mandu, ini adalah tanggungjawab bersama. Sebab dia bawa banyak nyawa kalau melibatkan bas. Jadi secara rawak ni mungkin dalam bas tu ada pegawai JPJ. Seluruh negara kita mobiliskan anggota-anggota kita penyamar. Itu yang strategi secara covert. Cara overt pula maknanya terang-terang. Itu yang kita mobiliskan anggota saya kan. Kita akan buat rondaan di kawasan Kerak Kemalangan berdasarkan sumber daripada JSPT. Kita akan ronda kan. Dia akan berhenti sekejap, dia akan point. So bila ada point di situ, mana Google tu dia nampak macam ada penguasa. So dia dulu sikit cuak sikit rasa sendiri akan ditangkap dan sebagainya. Itu maksudnya dia akan rasa tangkap. Bila dia rasa tangkap ni, sebab kalau keadaan biasa PUBC yang dalam 40%, 45%. Jadi kita sahasakan sepanjang perayaan ni ke 75 ke 80%, meningkat lagi tingkat. Bila lagi meningkat maknanya tahap berjaga-jaga pengguna jalan raya lebih tinggi, maka
hasrat kita untuk mengurangkan kadar kemalangan dan kematian itu akan lebih lah, sebab berdasarkan kajian kita, kemalangan kebanyakan berlaku banyak faktor, tapi sikap tu hak laju, pandu laju, tak sabar. Dalam merah. Jadi kita satu lagi pencerahan ni daripada JPJ ni, matlamat JPJ ni bukanlah untuk menambahkan kutipan sahabat. Tak. Kan? Saya nafikan sama sekali jam. Ya, bukanlah untuk Yes. Tak. Menyelamatkan nyawa. Untuk kita menyelamatkan awak. Tapi bila undang-undang tu, semangat undang-undang untuk menjaga, memelihara nyawa. Itu sebab undang-undang tu. Tapi bila dah melakukan kesalahan itu ada punishment dia. Ada punishment. Salah apa yang hang buat. Kadang ada persepsi ni kata JPJ, PDRM ni dia letak memang betul-betul tempat orang nak kena. Betul. Kan? Tapi sebenarnya untuk mencegah. Untuk mencegah lah. Kan? Mencegah perkara tu, sebab kita kena pastilah. Contohnya, kata letak kamera awal pun, tempat yang betul-betul kawasan kerak kemalangan dan kawasan kerak kematian. Ya, kalau letak tempat yang bukan kerak tak guna. Capailah matlamat kita, sebab bila kita letak contoh kamera awal, itu berdasarkan kajian, berdasarkan data yang kita ada. So tempoh, saya balik tadi. Bila doktor pagi tu tertarik ke POBC kan. So kembali kepada sebanyak perayaan ni, kita tempoh perayaan kita, operasi kita adalah 16 hingga 29 itu fasa oks benar lah. 16 hingga 29. Tapi kita ada 3 hari sebelum. 13, 14, 15 tu kita buat pra. Maknanya kita fokuskan anggota-anggota saya bersama bahagian kejuruteraan otomotif, kita turun ke depo-depo. Kita buat pemeriksaan bas. Okey. Kita pastikan bas tu brake dia. Yalah. Dan sebagainya, orang kata perkara teknikal lah dapat memenuhi. Tapi biasanya lah kalau kita pergi pun tak dapat sepenuhnya. So untuk total enforcement, total pemeriksaan kita buat di terminal-terminal yang utama. Contoh di sini di TBS. Sebab kita pakai anggota kita. Kita buat pemeriksaan di waktu puncak yang bas berjalan. Penting itu tempoh penguasaan ni, maknanya 16 hingga 29 Mac ini. Kita mobiliskan 3,000 anggota kita seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Mudah-mudahan usaha murni tercapai kan. Itu yang kita harapkan lah. Itu yang harapkan. Ni cuti dibekukan. Cuti dibekukan. Kalau raya 20 bulan pun masih bertugas. Raya kita cuti sehari je. Sebelum ni kita cuti 2 hari. Tapi kali ni komitmen kita lagi tinggi, raya kita cuti sehari je. Raya kedua on. Dan strateginya saya kongsi boleh. Okey. Strateginya 6+1. Maknanya yang pertama pemeriksaan bas di depo tadi daripada 13 hingga 16 tu. Yang kedua operasi khidmatan bas di terminal, maknanya untuk tambahkan lagi orang kata pemeriksaan kita, sebab kita sasarkan 100% pemeriksaan bas yang bergerak daripada depo-depo utama tu. Sebab 100% kita sasarkan. Kita sasarkan itu sebab kita minta komitmen, kita buat perjumpaan dengan operator bas, kita turun ke depo dan kita letakkan, mobiliskan anggota kita di depo di terminal-terminal utama untuk pastikan bas yang bergerak tu kita dah periksa dan memenuhinya. Maknanya kalau tayar yang botaknya, kita akan tahan bas tersebut. Tapi tayar baru jalan. Kalau tak ada pemandu kedua, kita akan tahan. Pastikan ada pemandu kedua. Sebab jalan dalam tempoh perayaan ni tinggi kan. Betul. Jadi itu yang kita buat. Strategi ketiga, motosikal. Macam saya sebut tadi lah, 70% kadar kemalangan dan kematian adalah penyumbangnya pada motosikal. Kita agak pemeriksaan motosikal jugalah di lorong-lorong Plaza Tol dan sebagainya. Tapi di atas lebuh raya, di jalan skuter, memang kita tak buat statik, itu pastikan kelancaran. Tapi kita buat statik juga untuk buat pemeriksaan pada motosikal, sebab kita nak jaga. Betul. Kan yang datang tu bawa ada lesen mandu, sebab penunggangan kita belajar motor dengan kita tak belajar motor, cara dia berbeza. Betul. Berbeza. Jadi bila orang kata ada lesen mandu, ada road tax atau cukai jalan, ada insurans, kita akan selamat, kita akan dilindungi oleh insurans dan sebagainya. Kalau macam motor yang apa tu diubah suai tu macam mana? Ada lari. Yes, after apa? Okey, ubah suainya khususnya ubah suai yang ekstrim lah. Contohnya tayar soto, brake depan ada banyak. Tak ada brake, bukan brake depan, brake tak ada. Tak ada brake terus. Tak ada brake, hebat sungguh anak-anak muda kita. Kan? Tak ada brake. Kesalahan-kesalahannya ekstrim, kita akan sita terus. Kita akan sita dia
Selain pada saman, kita pastikan semua ubah suai itu dibuat kepada yang asal original, baru kita akan lepas. Baru lepas. Lepas. Apa tak ada masalah apa kita. Sampai lah untuk keselamatan. Kan? Sampai tak ada break. Masya Allah dia kata. Banyak kes tu Ada. Oh, hebat. Hebat nak muda kita. Dia ubah suai tu bukan kadang motor tu macam Y suku kan, motor pun barang 6-7 ribu dia beli kan. Dia bawa suai sampai 15 ribu. Kaya. Tak ada gila-gila tu macam-macam. Kan? Orang muda kan nak tunjuk dia hebat. Tapi sayang nyawa. Betul, saya ingin jawab lah. Sebab bila dia rugi, dia akan mulalah nak ekstrim, nak bawa tunjuk laju apa semua. Biasa tapi musim perayaan ni mungkin lepas tak berapa. Harap-harap begitulah. Dia kadang-kadang tu on the way, balik tu tak ada lagi. Dia sampai jumpa kawan tu. Tu tak tahu lah kan. Nak show off, nak tunjuk pada kawan. Motor aku tengok karen. Kan? Okey. Di samping itu juga kas kena pengetahuan lah. Maknanya kita akan, macam saya sebut tadi, kita akan berada sekarang penyamaran anggota kita kan, sebagai penumpang bas. Kita akan bersama-sama dalam bas tersebut kan, pastikan semua penumpang bas pakai tali pinggang keledar yang kita telah kuasakan. Kan, kita kuasakan kan, pastikan memandu bas, jangan guna handphone masa mandu, jangan merokok semasa memandu. Pernah dapat tangkap? Nah, ada. Itu sebab kita berjumpa dengan operator bas kan, kita ada konsultasi pada dia orang untuk ingatkan, sebab dia bawa banyak nyawa. Jika berlaku perkara yang tak didengani, kesannya tu amat tinggi, kadar kemalangan dan kadar kematian buat banyak nyawa. Di samping juga kita fokus pada kesalahan utama yang kita akan cakap tadi, nanti 9 kesalahan utama tu lah. Okey. Betul. 9 kesalahan utama raya. Apa dia tu? 9 kesalahan utama tu adalah yang berdasarkan kajian kita lah, berdasarkan analisis kita, khususnya semasa musim perayaan lah. Pertamanya speeding lah. Speeding lah. Betul, paling popular lah. EPJ dengan awasnya, DRM dengan hak lajunya, lepas tu langgar lampu merah. Ini semua kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kemalangan dan kematian yang tinggi. Menggunakan telefon bimbit. Jadi dia 3 tu dah paling tinggi tu. tak pakai tali pinggang keledar. Sebab dia tak pakai tali pinggang keledar ni menyumbang sangat tinggi. Sebab bila kalau brek mengejut dan sebagainya, itu sebab sampai peringkat bas pun kita tetapkan perlu ada tali pinggang keledar. Bukan apa, bukan nak menyusahkan, kita nak menjaga nyawa. Betul. Semangat undang-undang. Sebab kita banyak kan video yang dia tunjuk dekat media sosial kan, yang kes kematian yang survive daripada kemalangan tu memang pakai tu. To be fair, saya pun ada last saya naik bas, saya pergi ke Macang, pergi tengok anak kan, naik bas tapi memang dia pernah cakap 2-3 kali. Yes, memang kita tekankan untuk kereta ni dah bas kan. Saya pun perlu pulang bas, kira orang kata saya ni, orang kata weekend husband kan. Daripada Putrajaya balik ke Penang kan. Di skala bas, tapi maknanya tahap pengguna-pengguna bas makin tinggi lah. Alhamdulillah. Ada pakai pemandu bas ingatkan. Ya betul. Dia Ingatkan dia buat announcement, dia beri announcement, sila pakai tali pinggang keledar. Tu sama mengingati lah. Lah ni kalau dalam bas dia pasang ni video tak? Ada lagi video-video. Lah ni macam ni kat belakang si Dia yang dia baru sih dia Superfly. Kalau bahannya VIP Oh dah macam kau terbang. saya terbela. sampai di samping tali pinggang keledar juga topi keledar. Topi keledar juga kita antara fokus kita lah, antara kesalahan utama yang kita fokuskan. Dan bawa muatan cara bahaya tu contohnya lori-lori lah kan, memotong di double line atau rasa berkembar kan, potong queue. Ini yang hilang sabak Saya nak pasal topi keledar ni, kalau dia tak strap, dia tak ikat, kesalahan ke tak? Kalau topi keledar tu tak ikat, macam mana tak ikat, dia tak tamat, dia macam tak pakai topi keledar tak. kesalahan lah. Kesalahan. Betul ni Juga tu. Jadi kita nasihatkan kalau pakai topi keledar, pakai dengan sempurna. Pakai yang ada sirim. Jangan pakai topi paku yang tak ada sirim. Yang Kadang-kadang dia penyu macam toys je. Betul. Kan? Jadi pakai sebab
ni nyawa kita, kepala kita ni adalah orang kata aset yang amat penting Betul. dalam tubuh. Nombor satu Nombor satu. Jadi ikat dengan betul. Ikat dengan betul. Dengan bagi longgar. Dia petua dia satu jari ni orang kata jangan terlalu menjerut. Bahaya. Petua dia dalam satu jari ni, mana kita boleh masuk satu jari lepas. Saya rasa ingat kita bapa dah kawasan kampung tak pakai. Keluar daripada kampung pakai. Yes. Lepas tu masuk balik kampung buka. Lepas tu dia tak ikat. Kadang-kadang tu kita bukan nak kata kan macam acik-acik ke apa kan. Kadang tu dia dah jaga dia punya owning tu. Saya macam nak tegur kan. Dia punya sampai visor tu dia bukan tutup sini, dia tutup sini lah. Semua dekat sini kan. Macam VL lah. Macam siapa kan? Yang seterusnya memandu lorong kecemasan. Ya tu. Tadi di lebuh raya tadi tu. Tapi sepanjang perayaan ini mungkin kita akan aktifkan smart lane. Jadi lorong kecemasan tu akan diaktifkan smart lane untuk orang kata sebab jumlah kenderaan macam sebut tadi lah, jangkaan plus 2.2 juta di atas lebuh raya, jangkaan trafik LM 3.8 juta ke seluruh negara. Jadi kita aktifkan smart lane di lorong kecemasan tersebut, kita aktifkan sebagai smart lane untuk meningkatkan lagi kelancaran trafik lah. Tapi smart lane tu dia memang ada dia punya. Yes, dia ada notifikasi dia. Dia tak ada tu pasti bila keluar depan ni bukan lah kan. Salah lah. Ada juga yang dianggap the whole highway tu kan. Dia ada notifikasi plus akan buat notifikasi aktifkan semua Mesti ada lampu mungkin lah. kilometer. Ya. Berapa kilometer. Ada dan akan mungkin ada juga pegawai kuasa lah tengok orang. Itu sebab kita mobiliskan pegawai dan anggota sebanyak 3,000 orang tu termasuk PDRM plus untuk berada atas jalan raya. Yelah sebab mungkin ada kawasan-kawasan yang bukan smart lane tapi orang lalu tak. Kalau lalu mungkin boleh kena lekat. Kalau kita ambil gambar ke hantar. Memang dia alu-alukan. Dan memang banyak. Terima kasih lah kepada guna-guna jara depan. Sebab bila kalau dalam SJPJ itu dalam e-aduan boleh lokasi dan sebagainya hantar pada kita untuk bantu. Jadi mata dan telinga. Untuk bantu. Betul lah tu. Kuasa. Jadi bekerjasama Kerjasama. Kan, kalau 3,000 orang tak cukup untuk jaga seluruh jalan raya di negara kita ni. Jadi saya terima kasih dan alu-alukan lah. Untuk bersama-sama. Betul. Okay. Dan juga nombor 9 melebihi had muatan lah. Ya, melebihi had muatan je lah. Tapi yang banyaknya pokoknya melebihi laju, lampu isyarat, potong queue, itu tinggi lah. Itu tinggi. Betul ya, lampu isyarat ni memang dia tak sabar. Dia tak sabar orang kata. Dia bukan apa tau. Dia, kalau ni betul lah kan. Ini bukannya it's not justification, not an excuse. Tapi banyak kali saya perasan kita berhenti lampu merah tu sebab hangat. Panas sangat. Tunggu lama belum. Yalah. Itu salah satu sebab. Ini iklim negara kita lah. Kan. Tapi undang-undang tu tak kira cuaca. Dia tak kira cuaca, tapi itulah iklim negara kita. Betul. Kan? Kita nak berpanas sekejap atau kita nak menggadai nyawa kita menghadapi risiko kalau tak again lampu merah tersebut. Dan kita juga kalau contohnya Grab, kami buat engagement dengan Grab kan untuk maklum pada rider-riders dewan lah tentang perkara ni juga lah. Khususnya kita tahu kadang macam menghantar e-hailing apa semua dia nak cepat hantar semua tapi tak ada kompromi tentang keselamatan. Itulah kita biasa kadang saya lawak kata lampu isyarat ni bagi mereka ni bukannya undang-undang, dia macam garis panduan kasar je. Ada. Tidak itu sebab komponnya maksimum. Kalau lampu merah, traffic light, 9 kesalahan utamanya adalah komponnya maksimum 300. Betul. Dan tak ada diskaun Tak ada. kan. Yang ni tak boleh Tak lepas lah. Dapat. Tak lepas. tak diskaun ni kan dah boleh lah. Saya mungkin satu yang tak berapa popular ni pendapat saya lah. Tapi saya rasa sepatutnya tak boleh bagi diskaun langsung. Sampai bila-bila. Kalau dah macam saya pun kau kena sama tunggu saat lah. Tekan air. Tak pertimbangan YB Menteri sebab JPJ dah lama dah, MOT dah lama dah tak buat. Tapi ujung tahun lepas kita ada buat. Yelah buat juga. Tapi kali ni untuk dalam tempoh ni memang tak ada pengurangan lah. Tak ada pengurangan. Tak ada pengurangan. Jadi 300 tu kalau denda 300 duit raya banyak boleh bagi.
Mesti nasihat diri saya. Cikgu doktor dan semua pengguna-pengguna raya sebab kita berkongsi. Selain kita berkongsi raya, kita berkongsi kenderaan. Jadi nasihat rancanglah perjalanan. Ya dia. Kadang dia bagi timing kata daripada KL tu plus rancang jalanan. Rancanglah perjalanan di waktu-waktu yang tertentu untuk orang kata mengurangkan kesesakan. Kan bila sesak apa semua mula dah hilang sabar dan sebagainya. Tapi bulan puasa ni kena tinggi kesabarannya. Dia aku takut dia pergi gelap lepas buka puasa. Jadi rujuk informasi. Ya, itulah. Konsesi lah. Ya. Rasanya Plus akan keluarkan, dia kata pukul, kalau KL keluar pukul 8. Waktu puncak. Kan. Ipoh keluar pukul 10. Kan, saya ingat dululah kata daripada Alok Start nak balik ke KL Ada tempo. keluar pukul 12. Ya betul. Macam tu lah. Dia nak separatekan sikit. Supaya yang keluar tu lain-lain. Ya lah. Ada masalah kan. Percampuran trafik tu tinggi akan menyebabkan jalan kita sesak. Cuma daripada Pantai Timur tak boleh apa. Tu orang kata memang orang kata tak meriah. Kita kerajaan ambil inisiatif, kita tingkatkan orang kata Alboraya kita di sana, Pantai Timur dan sebagainya. Tu adalah orang kata usaha-usaha kerajaan. Ya. Untuk memastikan rakyat balik dengan selamat dan kembali dengan selamat. Di samping itu juga kalau tadi waktu periksa kenderaan belum balik tu servis dulu. Betul. Servis dulu, tengok brake, signal dan sebagainya. Kan? Pastikan dulu, servis dulu. Cek signal. Kan? Kadang-kadang kita signal rosak dan sebagainya tu Jalan ni yang menjadi punca. Punca. Kadang punca boleh sampai bergaduh lah ni. Betul. Lah, saya- Ya signal rosak, kita kena bagi signal, hanya signal rosak. Jadi bergaduh. Gaduh atas jalan. Jadi elakkan laporan ni. Betul. Nak raya je kan. Dan patuhilah hal laju. Tolong kan. Tak laju tu mana pun tetap akan sampai. Ya. Pandu selamat, Jiwa. sampai selamat. Jiwa. Itulah hal laju ni. Padu. Rehatlah secukupnya. Dia pula puasa ni kacau tu kan. Belum balik, kau balik lepas sahur ke, balik lepas buka puasa dengan kenyang apa semua. Jadi kalau mata tu rasa ngantuk tu, jangan lawan mata. Jangan sesekali lawan mata. Pejam 2 saat boleh menimbulkan berbagai risiko yang amat tinggi. Betul. Jadi malapetaka lah. Selamat, dia RNR yang selamat, pastikan selamat dulu. RNR yang selamat. Jangan pergi tempat sunyi semua, jadi guna perkara lain yang kita tak nak balik raya jadi cerita lain. Betul. Pada yang tepat yang selamat. Dia kerja macam mana jadi dah pengguna motosikal, pengguna jalan raya bijak lah. Yes. Jadi kena aturlah perkara tu. Rehat yang secukupnya. Itu kan. Orang kata kalau daripada orang kata Kedah nak balik ke Johor, tidur secukupnya. Tidur secukupnya. Tidur secukupnya. Kalau tak cukup rehat, berhenti rehat, tidur dulu tak apa. Macam aja keadaan saya kan tuan kan. Dia kalau dia tahu dia jenis memang tak tahan. Dia ambil tidur cari bilik bos. Yes. Tuan kan. Tu besoknya fresh jalan balik. Sebab bulan puasa. Kita jangan lawan fitrah kita. Sebab mengantuk tu fitrah manusia. Bila kita lawan, itu kesannya lah. Saya lepas sahur tu okey. Petang tak boleh. Betul kan. Kau puasa ni pukul 3 macam tu. Cabar puasa tersebut. Jadi ini bukan tanggungjawab kerajaan, ini tanggungjawab kita semua. Ya, kita semua. Puasa ni yang terakhir sebenarnya. Jangan letak atas bau buah kalau Ini tanggungjawab kita semua. Untuk kita turunkan kadar kemalangan dan kadar kematian yang memang sudah pastinya jumlah kenderaan meningkat dengan tinggi sepanjang tempoh perayaan ni. Kita kata Malaysia, rakyat Malaysia kan orang bijak. Ni masa tu tunjuk sejauh mana kebijaksanaan rakyat, tahap kesabaran dan sebagainya. Sebab kita berkongsi kita berkongsi hari raya amat harmoni negara kita ni. So ni masa tu dia tunjukkan sebenarnya. Saya ada soalan menyimpang sikit lah. Tapi tak jawab. Dia kata orang yang beli laju ni kan. Lepas tu orang kita kat Malaysia ni dia suka ikut kapal. Itu kesalahan ke? Kau tailgate Misalnya kalau dari segi orang kata tata cara kelakuan pemanduan kita tahap pembuktian tu kita kena merakam dan sebagainya. Tailgate. Sebab kan hilang kesabarannya tu. Betul. Sebab kan macam kan terutama kalau kita naik motor. Kan lawan kat belakang tu dia ikut kapal. Kita naik motor tu kan macam-macam boleh jadi tu.
Kelakuan lah tu. Sebab sikap. Tu yang sikap tu. Mungkin dia bawa supercar aku, bawa balik superbike. Kan supercar je. Kita kecil pun laju dia cucuk. Dia cucu kan. Daripada yang kita tengok di media-media lah kan. Yalah betul. Media-media. Hebat. Kadang-kadang bila kita membawa sebuah kenderaan tu melebihi had yang dia cipta semua, memang mengundang masalah lah. Tak itulah sebab kata macam kadang tulis satu kata saya tanya ni pasal kadang kata kita kena patuhi had laju kan. Tapi tiba kita duduk lane paling kanan lah di highway 110 kan ni. Tapi kawan belakang tu dia duduk Apa dia 110 belakang kan. Macam tu lah. Sebab kita ada lorong. Lorong memandu, lorong memotong. Ya. Kan sebab kita buat pengukusan, maknanya kalau sepanjang perayaan ni, maknanya kalau mandu perlahan di lorong kanan tu adalah kesalahan. Bas, kalau mandu bas contohnya kan, yang makan angin dia. Makan angin, memang kita akan ambil tindakan lah. Sebab dia slow dan sebagainya. Sebab di lorong memotong tu untuk memotong saja, bukan untuk memandu. Memandu di lorong pemandu. Sebab dia ada lorong dia. Okey. Macam saya sebut tadi lah, kalau pengukusan, kalau 3,000 seorang JPJ, polis trafik melibatkan anggota yang begitu tinggi juga, tapi tak cukup untuk kita jaga jalan kita ni. Jadi saya lulukan lah pengguna-pengguna jalan raya, pendengar di luar sana untuk menjadi mata dan telinga kita. So saluran aduan boleh gunakan aplikasi MyJPJ atau email ke aduan trafik @jpj.gov.my. Okey, email ke aduan Kalau ada JPJ. kalau Wan atau doktor ada @jpj tu boleh buat aduan di situ je. Kalau email dia aduan trafik Boleh attach gambar sekali. Yes, kita perlukan lah. Gambar, lokasi, masa apa semua tu bahan bukti. Kan itu kita tuduh. Kita akan angkatkan notis bawah seksyen 114 Tahunan Jalan untuk kenapa si mandu dan kenapa si kita akan tindakan atas kesalahan tersebut lah. Itu sangat saya. Jadi ini pun mungkin boleh terjadi pada kita juga. Maknanya kalau kita yang langgar undang-undang, orang lain takkan dibatikan. Kena akan dibatikan. Dibatikan. So dari saya ucapkan terima kasih kepada Ciran, Dr. Roda Malaysia yang bersama-sama lah kita menyampaikan mesej ini. Betul. Jadi mesej Tuan Mariful sangat jelas, bos. Sama-sama sampaikan mesej ini untuk mengingatkan. Kita ni mudah lupa kadang-kadang bila atas jalan raya hilang sabar. Ya betul. Kan. Dia boleh ubah kelakuan karakter dia. Karakter tu. Jadi dalam mana kita berpesan-pesan. Jadi sama-sama kita berpesan. Jadi saya cakap terima kasih kepada Roda Malaysia. Saya bila industri bila Tuan Charul ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Sama-sama. Semua rakyat Malaysia pandulah dengan berkhidmat utama keselamatan. Pandu semua sampai selamat. Terima kasih. Saya bila Tuan Charul sebut tu saya teringat satu benda lah. Saya dulu pun saya pandai barang juga buat kereta ni kan. Tinggal ada satu kali ada seorang tu dia pernah cakap kat saya kan. Sebab kita selalu kita buat pandai barang apa lah. Kita nampak orang buat satu apa dia ni apa gini kan. Dia kata pesanan dia macam ni. Kita menilai orang lain dengan kelakuan mereka, apa yang dah jadi. Kita menilai diri kita dengan niat kita. Maknanya kata kita kadang kita yang Allah aku dah tersalah lane ni kan, kita masuk kan. Tapi tak sebab aku salah ni kan, cara masuk. Orang belakang kita tu apa dia ni? Ya. Kan? Tu kata so we judge others by their actions. We judge ourselves by our intention. Jadi maknanya kita tengok orang punya salah kita nampak. Salah kita tahu ada sebab. Jadi saya minta kepada orang lain semua lah kan. Kalau bila tak sabar kan, bila marah kan, bila nampak orang lain kan, selalu saya macam tu lah. Pernah ada orang cakap kat saya, sampai saya duduk lama saya fikir, betul juga. Sebab tu lepas tu saya kat jalan saya jarang marah lah kan. Alhamdulillah. Mungkin isteri saya tak setuju buat ni, tapi saya rasa macam tu lah. Kan, yang apa, kita kena ingat juga yang bahawa bukan saja niat kita, tak ada siapa yang berniat untuk menyusahkan orang lain sebenarnya kan. Itu normal orang kata fitrah manusia kan. Jadi kita semualah kena bersabar dan kita semualah termasuk saya ingat jugalah bab tu. Terima kasih. Yang selamat Hari Raya Aidilfitri. Itu sebelum menutup saya pun nak ucapkan terima kasih banyak kawan-kawan semua yang sudi menonton. Dan macam mana Tuan Charul cakap tadi, untuk dapatkan menggunakan indeks pemandangan
perlu kerjasama semua sekali kan. Harakan JBJ saja memang tak cukup tangan tu kan. Jadi terima kasih banyak-banyak menunggang lah dan juga memandu lah dengan selamat. Semoga anda semua sampai ke destinasi dan juga selamat menyambut Hari Raya bersama keluarga tersayang kan. Kita jumpa lagi. Terima kasih.